Ketika pertama ku jumpa denganmu. Untuk GB yang ke-12 ini kita dah tahu kan, road to final. Sekarang ni, hari ini semi final. Sekarang ni kita nak tanya juga dekat fans-fans, kalau diorang ni jadi juri, siapakah pilihan mereka untuk jadi top 3? Sepanjang 12 minggu nanti, ada satu orang ni dia paling busy sekali. Mengaturkan Veganza. Siapa dia ni? Okey, untuk top 3 GV12 ni, saya meletakkan Rory, saya meletakkan Mendua dan saya meletakkan Iskandar Ismail. Of course, Mendua, Iskandar Ismail, Mel Sakura. Mendua dia very pairing lah. Dia punya vokal memang kena. Mana yang ada group punya ni tak macam dia orang. Ketika pertama ku jumpa denganmu. Dua saya nak. Krisdayanti, Kumpulan Raja. Lan Kasela. Sadeo punya Lan Kasela. genre lebih kurang sama. Ya. Baik ni barang baik. Okey, untuk pairing sebenarnya sesuatu yang sangat versatile sebenarnya. Nak melihat Mendua, Sheila Majid, kita punya Ratu Jazz kita ataupun Fauzal Latif. Something yang I think something yang very bombastic. That's we need in GV as well. Ramai yang tak tahu, orang dekat sebelah aku ni, dialah yang paling busy, paling bertanggungjawab sekali untuk Veganzas. Veganzas ni kalau nak lagi faham, maksud dia adalah komiti peminat juga Veganza dari musim 1 hingga sekarang. So maknanya Acu ni lah ketuanya. Presiden, orang kata Presidennya. Macam Mana yang Acu rasa fan ni yang paling garang? paling garang adalah Krisha Nighters. Yang paling famous sekali? Tak kira lah GV berapa pun. Kalau yang paling famous GV12 ni ada 2. Okay. Nurhan Squad Nurhan dan Squad. Adam Family. Siapa yang paling sporting? Paling sporting. Okay, to be honest, semua sporting. Diorang akan menari sama-sama untuk semua peserta. So Begitulah semuanya. maknanya itulah kriteria kalau nak join Veganzas ni. Sporting, have off, tak malu depan kamera. Veganzas, jangan lupa check in. Jadi guys, itulah hadiah untuk Jurnal Veganza episod kali ini. So kalau misalnya kata korang lah sendiri yang ada dekat rumah kan, siapa agak-agaknya pilihan korang yang boleh jadi top 3? Mana tu korang boleh komen dekat bawah ni kan. Korang tinggalkan je lah komen korang. Okay? So korang kena stay tune, saksikan Gegar Veganza musim yang ke-12 ni sampai habis. Kita nak tahu siapa yang akan masuk final. Dan jangan lupa, setiap hari Ahad pukul 9 malam hanya di Asia One dan Suka Play. Okay?